Selamat datang semua ke perbincangan kita. Hari ini kita nak dalami sikit satu isu yang agak rumit dan selalu orang bincangkan. Berdasarkan bahan yang anda kongsikan ni, titik pertemuan antara identiti LGBTQ+ dan agama Ibrahimik, terutamanya Islam lah. Sumber utama kita satu kertas akademik, penulisnya Dr. Grok Ibnu Ai dari The Pinnacle University. Jadi, apa kita nak cuba faham kat sini ya? Kita nak tengok macam mana tradisi Islam. Menurut kertas ni lah kan, macam mana dia bergelut sikit dengan larangan dalam kitab suci, macam kisah Nabi Lut tu. Tapi pada masa sama, kena timbang juga nilai teras Islam sendiri, macam belas kasihan, rahmah dan keadilan, adil. Kertas ni dia tengok tafsiran Quran, hadis dan juga penting ni, pengalaman hidup Muslim LGBTQ+ hari ni. Okey, jom kita bongkar sikit. Kita akan tengok cara teks tu ditafsir macam mana. Banding sikit je dengan Yahudi dan Kristian dan realiti Muslim queer zaman sekarang ni. Ingat ya, tujuan kita bukan nak memihak mana-mana. Cuma nak bagi anda gambaran yang lebih jelas lah tentang perdebatan pandangan yang ada dalam sumber ni. Okey, apa yang menarik dalam sumber ni kan? Ialah macam mana ia tunjuk ada pelbagai cara orang tafsir Al-Quran tu. Contohnya, kisah kaum Nabi Lut tu, surah Al-A'raf, surah Asy-Syu'ara. Secara tradisi, memang orang faham sebagai larangan hubungan sejenis lelaki. Itu yang biasa kita dengar. Tapi kan, sumber ni ada petik pemikir progresif. Macam Aminah Wadud, dia kata, mungkin ayat tu bukan pasal hubungan suka sama suka. Mungkin lebih kepada isu paksaan, eksploitasi, beza tu. Dan jangan lupa, Al-Quran sendiri banyak sangat tekankan rahmah, belas kasihan Tuhan tu. Hampir setiap surah mula dengan Bismillahirrahmanirrahim kan? Rahmah tu. Ya, penekanan tu memang penting. Dan sumber Enda ni dia bandingkan juga dengan agama lain, macam Yahudi, Kristian. Contohnya, Taurat dalam Leviticus tu ada larangan hubungan sejenis lelaki. Tapi aliran macam Reform, konservatif dalam Yahudi, sekarang dah terima perkahwinan sejenis. Dah berubah kat situ. Kristian pun sama juga. Ada gereja yang tolak, macam dia petik Romans tu, tapi ada yang terima, macam gereja Episkopal, diorang lebih tekankan kasih sayang pula. Apa yang sumber ni kata beza sikit dengan Islam ialah, Islam ni dia macam tak ada satu kuasa pusat, macam Pope ke apa. Jadi perubahan tu dia cenderung datang dari sarjana individu atau gerakan akar umbi macam Muslim Alliance for Sexual and Gender Diversity, MASGD tu. Betul tu. Ketiadaan otoriti pusat tu, dia bagi satu dinamik lain lah. Kalau kita kaitkan dengan kehidupan sebenar pula, sumber memang tekan bab realiti, pengalaman hidup. Dia bagi contoh macam Aisyah, ni bukan nama sebenar lah, seorang Muslimah lesbian kat London. Dia taat pada agama tau, tapi dia sayang pasangan dia. Jadi orang macam ni dia selalu rasa tersisih, macam dipinggirkan. Tapi mereka cari sokongan dalam komuniti yang inklusif, macam Unity Mosque kat Toronto tu atau online je. Cari ruang sendiri lah kiranya. Ya, dan ada yang cuba faham identiti diorang ni melalui konsep tauhid, keesaan Allah dan kepelbagaian ciptaannya. Macam dalam surah Al-Hujurat tu kan, ayat 13, yang Allah jadikan kita berbeza-beza ni sebagai tanda kebesarannya. Itu dia, realiti yang kompleks kan. Dan kat sinilah nampak lagi jelas pertumbungan yang sumber ni bincangkan antara hukum syariah dengan belas kasihan, rahmah. Walaupun kerangka undang-undang Islam tradisional, fiqh tu, ada sebut pasal hukuman, sumber ni di-highlight pemikir progresif yang tekankan makasih al-syariah. Maksudnya, objektif utama syariah tu sendiri. Apa tujuan dia? Macam jaga nyawa, jaga maruah manusia. Makasih tu. Itu penting. Mereka kata, itu lagi utama dari sekadar hukuman tu. Sumber ni juga ada ungkit contoh sejarah. Macam komuniti hijrah kat Asia Selatan. Atau puisi zaman pertengahan oleh Rumi yang ada unsur homoerotik sikit. Macam nak kata, dulu mungkin ada pandangan yang lebih luas sikit sebelum pemahaman moden yang lebih tegas ni muncul. Iya, ini memang dia timbulkan persoalan penting lah. Adakah fokus pada niyah kan? Quran selalu tekankan niat tu asas amalan kita dan maqasid, objektif utama tu, boleh jadi jalan penyelesaian ke? Macam mana? Sumber ni macam bagi bayangan lah.
Mungkin ada ruang dalam Islam untuk terima Muslim LGBTQ+ tanpa kompromi asas ajaran tu. Dia rujuk inisiatif kat sesetengah tempat, macam pesantren waria untuk transgender ke Indonesia, atau Masjid Ibn Rushd Gotha kat Berlin tu, yang memang inklusif. Ini contoh semangat Dilamit dalam Islam tu sendiri. Jadi, apa rumusan kita dari semua ni? Apa maknanya perbincangan kita berdasarkan sumber anda ni? Nampaknya, ada satu dinamik yang kuat dalam Islam. Betul tak? Ada tafsiran literal yang tegas, undang-undang yang jelas. Itu satu bahagian. Tapi ada juga hujah yang kuat, yang berakar dari nilai Islam sendiri. Macam belas kasihan tadi, keadilan, disokong pula dengan sejarah realiti semasa yang nampak macam buka ruang ke arah penerimaan, keterangkuman. Isu dia bukan nak padam ajaran lama, tapi lebih kepada macam mana nak faham ajaran tu boleh selari dengan rahmah, dengan pengalaman hidup manusia yang pelbagai ni. Dan sebagai bahan fikiran terakhir untuk anda semua yang mendengar, sumber tafsir ni diakhiri dengan satu peringatan dari surah Asy-Syarr ayat 6. Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Jadi persoalannya, macam mana agaknya penekanan pada rahmah tadi, pada niat, niyah, pada objektif utama syariah maqasid, boleh diterjemahkan jadi kemudahan, jadi satu laluan mungkin untuk komuniti Muslim menerima ahli LGBTQ+ mereka sepenuhnya. Macam mana nak selaraskan antara hukum dengan belas kasihan tu? Itu satu soalan untuk anda renungkan.